Adikku yang tersayang. Sayang, jangan menangis. Jangan menangis. Sejak kecil, Baby Doll telah disayangi dan dimanjakan oleh ibunya, Bella. Bella bukan sahaja seorang ibu yang hebat, tetapi juga terkenal dengan kecantikan cerah dan bakat menakjubkan, dikagumi oleh ramai orang. Dia sudah tiba. Bella! Hai, Dia Bella! di sini. Saya peminat besar anda. awak. Hai! Hello. Oh, Bella. Bella! Hello. Kereta bayi perlahan-lahan menggelongsor keluar dari pandangan Bella, mengarah ke tempat yang asing, menjadikan segala-galanya terasa baru dan mengejutkan. Kawan-kawan, bertenang. Tanda Tolong tangani terima untuk hadiah saya. Oh, Bella. Tolong ambil gambar kami. Boleh. Di sini. Senyum untuk kamera. Hah? Kemana dia pergi? Bella! Berhenti. Bella! Sayang. 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 Kemana awak menghilang? Di mana awak? Seolah-olah dengan takdir, Baby Doll perlahan-lahan bergerak menuju rumah Lucy dalam keretanya yang kecil. Hidup di sana sederhana, tetapi dia sentiasa mempunyai hati yang baik dan penyayang. Oh, tidak! Kenapa budak perempuan kecil ini di sini? Baiklah, saya akan bawa awak balik ke tempat saya. Lucy melihat anak patung kecil menggigil kedinginan dan segera membawanya masuk. Tindakannya yang lembut dan hati-hati menunjukkan dia benar-benar mengambil berat dan mau melindungi, bersedia untuk melindungi kehidupan kecil di dunia yang besar. Dia mesti ibu kamu. Tetapi tak apa, jangan menangis. Mulai sekarang, saya akan menjadi ibu awak. Baiklah? Masa berlalu dan 15 tahun berlalu dengan cepat. Hari-hari itu berlalu dengan tenang. Hidup terus bergerak dan segala-galanya di sekeliling perlahan berubah. Baby Doll telah membesar dan menjadi seorang gadis muda yang cantik. Baby Doll? Ya, pagi-pagi. Kenapa muzik sangat kuat? Perlahankan bunyi. Baiklah. Baby Doll berasa sedih apabila ibunya tidak memahaminya dan kehidupan yang sukar di sekeliling membuatnya berasa letih dan kecewa. Baby Doll! Anda alah kepada bunga. Jangan menghidu bunga. Hey! Saya tidak boleh menari pada waktu pagi. Saya tidak dapat menghidu bunga. Segala yang saya buat, awak hentikan. Kenapa? Saya ambil berat tentang kamu. Sebab itu saya melindungi kamu. Mungkin. Ibu kandung saya tidak seketat awak. Idola Bella.
kasih semua. Malam ini saya akan ada pertemuan peminat. Jumpa di sana. Pertemuan peminat Bella? Saya nak pergi juga. Ibu? Tak mungkin. Baby doll sangat menyayangi Bella. Apabila dia mendengar peluang untuk berjumpa dengannya, dia berasa kuat dan terus maju tanpa ragu-ragu. Mata bersinar dengan kegembiraan dan kekaguman. Terima kasih, Kakak. Saya mendapat Bertenanglah. Sila beratur. Terima kasih banyak. Baby doll cepat tiba. Tubuh dan mata penuh kegembiraan. Dia merasakan jantungnya berdegup kencang ketika hanya beberapa langkah lagi dari Bella. Bella! 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 Semua orang, tolong jangan tolak. Bella! 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 Anak patung yang dijatuhkan oleh Baby doll menarik perhatian Bella dan nampaknya dia telah perasan sesuatu. Bella! 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 Siapa pemilik mainan ini? Milik Mainan siapa? itu. Saya petia Saya raksa. tidak tahu. Adakah ia milik anda? Berapa Betul? sih? Pekerja berikir atau milik awak? Itu milik saya. Ia adalah milik saya. Ini saya punya. Bella, boleh tak awak tanda tangan untuk saya? Tolong tanda tangan di sini. Sayangku. Dia benar-benar anak perempuan saya. Sayangku. Akhirnya saya menemui kamu. Sayangku. Semua orang, ini adalah anak perempuan kandung saya. Sayangku. Anak Bella perempuannya? menjumpainya. Anak Bella. Apa yang awak cakap? Saya tak faham. Lihat ini. Ini adalah foto kami. Dia anak perempuan Bella yang telah lama hilang. Adakah anda mengenalinya? Betul ke? Ibu? Akhirnya, saya jumpa awak. Saya sungguh gembira. Sayang, saya akan tebus segala-galanya. Baik, terima kasih, Ibu. Tahniah kepada Bella kerana menemui anak perempuannya. Berikan mereka tepukan gemuruh. Sementara itu, Lucy masih sibuk dengan kerjanya. Tidak perasan apa-apa lagi. Sayang, saya sudah pulang. Sementara Lucy sibuk mencari Baby doll di merata tempat. Baby doll, di mana kamu? Baby doll! Budak perempuan itu menikmati saat-saat tenang dengan Bella. Awak suka tak? Cantiknya, Mami. Adakah anda gembira? Ya. Sayang, di mana kamu? Sayangku. Dalam pelukan penuh kasih dan gelak tawa riang, Baby doll kelihatan melupakan segala-galanya sebelum ini. Sayang. Makan perlahan-lahan. Baiklah. Di mana awak? Maaf, Encik. Adakah anda nampak budak perempuan ini? Anak perempuan saya. Tidak, saya belum nampak dia. Terima kasih, Tuan. Semoga berjaya kepada anda. Tidak lagi memikirkan ibunya, hanya menikmati saat gembira. Saya akan mencari awak.
kasih semua. Malam ini kita ada perjumpaan peminat. Sila sertai keluarga saya. Baby doll! Baby doll, Bella! 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 Hello? Baiklah, saya akan periksa sekarang. Sayangku, saya perlu uruskan sesuatu. Tolong temankan peminat-peminat. Okay. Memang saya perlu keluar sebentar. Doang game macam biar mi anak perempuan kaya. Hello? Baby doll, baby doll! Jumpa lagi, semua orang. Selamat tinggal, Ibu. Baby doll kini telah menjadi bintang terkenal, disayangi dan dikagumi ramai peminat. Baby doll! Baby doll! Baby doll! Baby doll! Sayang, Mommy ada di sini. Baby doll! Baby doll! Baby doll! Baby doll! Beri ruang, tolong, Baby doll. Ibu ada di sini. Oh, Saya my. ada di sini. Siapa awak? Apa yang kamu buat di sini? Oh, wanita ini. Sebenarnya Tolong saya keluar. ibu kepada Baby Apa doll. yang anda maksudkan dengan... Saya sudah mencari Baby doll selama berhari-hari. Berhenti berbohong. Keluar! Baby doll, beritahu mereka saya adalah ibu kamu. Pergi sekarang. Saya bercakap benar. Apakah pilihan yang akan dibuat oleh Baby doll? Antara rumah yang sederhana atau kemasyhuran dan kekayaan? Awak... Siapa kamu? Awak bukan ibu saya. Adakah kamu dengar itu? Keluar! Jangan menipu! berbohong. Baby doll! Baby doll! Baby doll! Baiklah, mari kita teruskan. Seterusnya sila. Teruskan. Orang Orang seterusnya. Oh. Oh, terima kasih banyak. Sudah lama. Kita giliran seterusnya. Baby doll. Andalah kepada bunga. Jangan bau itu. Kamu banyak cakap. Hey, jangan cium bunga-bunga itu. Baunya sangat sedap. Boneka bayi. Terima kasih banyak. Tidak mendengar ibunya, Baby doll mula berasa pening, kepala berpusing, seluruh badan berasa tidak seimbang. Jantungnya berdegup kencang, satu perasaan yang tidak selesa dan tidak berdaya. Baby doll! Baby doll! Baby doll! Baby doll! Baby doll! Apa kabar? Saya tidak sihat. Bertahanlah. Saya akan bawa awak ke hospital. Tetap tabah, sayang. Puan, ini serius. Baby doll. Tunggu sebentar, kita akan ke hospital sekarang. Puan, Baby doll sedang dalam perjalanan ke hospital. Oh, tidak, Baby doll. Doktor. Bertahanlah. Tolong bantu anak perempuan saya. Doktor! Berapa sahaja akan memadai? Haji Sperpi, saya akan tahu semua yang saya boleh, okey? Dia sahaja anak perempuan saya. Tolong! Sesina band dia. Bertenang. Terima kasih, doktor. Tolong tunggu di luar. Baiklah. Puan, sudah tiba belum? Oh, sayang. Baby doll, apa yang terjadi padamu? Oh, Puan, doktor sedang memeriksa dia. Tolong tinggal di sini. Oh, tidak. Bayi patungku. Gadis kesayanganku. Doktor berada di samping Baby doll. Setiap tindakan lembut dan teliti menunjukkan perhatian dan usaha untuk membantunya. Apa masalahnya, sayangku? Anda adalah... Saya ibu kandung dia. Dan awak?
Nasib baik Baby Doll perlahan-lahan semakin pulih. Anda sudah bangun sekarang. Apa kabar anda? Saya rasa lebih baik. Baiklah, berehatlah. Dia telah sedar semula. Baik. Baby doll. Baby doll. Awak rasa okey? Saya baik-baik saja, Mak. Terima kasih, doktor. Terima kasih banyak. Ibu. Wanita ini adalah... Dialah yang telah membesarkan saya selama ini. Selagi baby doll sihat, saya gembira. Memandangkan ibu kamu ada di sini, kamu berdua patut berbincang. Mak. Saya minta maaf. Saya tahu saya silap. Maaf kerana menolak awak. Saya minta maaf. Kalau bukan kerana awak masa itu, Baby Doll faham segalanya sekarang. Saya tidak akan menjadi diri saya hari ini. Sila tinggal. Kasih sayang dan cinta yang diberikan Lucy kepadanya terasa kuat, seperti sebuah gunung besar. Sayang, jangan menangis. Okey? Jangan degil. Melihat kamu sihat adalah semua yang saya perlukan. Jangan menangis. Kamu jumpa ibu kandung kamu. Hidup dengan gembira mulai sekarang. Saya akan pergi. Cik? Ya? Saya perlu bersekitar setiap vaksin corona. Tanpamu... Akhirnya kita keluar kita boleh seperti sebuah lagi peradinan. Bella dengan tenang menyedari cinta mendalam Lucy terhadap Baby Doll. Dalam hatinya, dia mula berfikir, keputusan apa yang akan dia buat. Mulai sekarang, mari kita jaga Baby Doll bersama-sama. Betul ke, Puan? Terima kasih banyak. Baby Doll! Mulai sekarang, Baby Doll dikelilingi dengan kasih sayang dari dua ibu. Dia sedar bahawa perkara yang paling penting adalah cinta sejati, bukan perkara material.